Orang Arab yang fasih, jika mereka ingin menyampaikan sesuatu perkara yang penting ataupun mereka ingin menyampaikan sesuatu perkara yang besar, mereka tidak akan menyebut secara langsung perkara tersebut ataupun ayat tersebut, tetapi mereka mendatangkan dengan dhamir sya'ni. Mereka mendatangkan dhamir tersebut untuk menarik perhatian orang yang akan mendengar. Contohnya, jika mereka ingin mengatakan Muhammad itu berjaya, mereka tidak akan sebut Muhammadun najaha ataupun Muhammadun najihun. Tetapi mereka mendatangkan dengan dhamirul fasl. Mereka akan mengatakan huwa Muhammadun najihun. Maksudnya, perkara ni ataupun sebenarnya Muhammad itu berjaya. Seperti Allah sebut dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Katakanlah benarnya ataupun perkara ini Allah itu Maha Esa. Allah sebut lagi dalam Al-Quran, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Fa innaha, Allah datangkan dengan dhamir sya'ni ha. Sesungguhnya, sebenarnya la ta'mal absar. Mata-mata mereka tidak buta, akan tetapi hati mereka yang buta. Antara syarat dhamir sya'ni, ia mesti mubtada ataupun asalnya merupakan mubtada. Qul huwallahu ahad, huwa merupakan mubtada, ataupun fa innaha, ha merupakan dhamir sya'ni menjadi isim inna, yang mana isim inna pada asalnya ialah mubtada, ataupun ia menjadi isim kana, ataupun ia menjadi maf'ul awal bagi zanna. Dan dhamir sya'ni juga tidak mempunyai marja' dhamir, tempat kembali pada dhamir tersebut seperti dhamir-dhamir yang lain, kerana ia datang semata-mata untuk menegaskan bahawa ayat yang akan disebut setelahnya itu satu perkara yang penting, satu perkara yang besar, satu perkara yang mulia. Wallahu a'lam.